Mana lagi bagus? Yeast banyak ke yeast kurang? You guys, kalau buat roti, selalu fikir lagi banyak yeast letak, lagi bagus sebab cepat kembang kan? Tapi tahu tak? Letak yeast banyak ni sebenarnya satu kesilapan besar tau kalau korang kejar rasa. Sebabnya bila letak yeast terlalu banyak, dough memang naik laju. Tapi yeast tu tak sempat nak pecahkan kanji dalam tepung dengan sempurna untuk hasilkan kompaun rasa. Hasil dia, roti korang akan bau yeast yang sangat kuat, tekstur kasar dan cepat kering lepas korang bakar. Kalau kita pakai yeast yang sikit, kita akan paksa dough tu melalui proses penapaian yang perlahan atau long fermentation. So, bila yeast sikit, dia akan membiak dengan tenang. Sambil dia membiak dalam tempoh yang lama tu, dia akan hasilkan asid organik dan enzim yang buatkan roti korang tu rasa premium. Tekstur dia lembut, berongga cantik dan yang paling penting, wangi gila. Masa adalah bahan paling murah, tapi bernilai dalam pembikinan roti. You guys jenis yang sabar menunggu yeast sikit ataupun jenis yang nak cepat? Cuba komen kat bawah. Kalau you guys sukakan konten-konten yang macam ni, jemput follow tau. Okay, bye-bye.